Hi guys, kita pergi showcase lensa kita Studio. Okay, kita nak review kamera Rewind-Pix from Hong Kong rasanya, ataupun USA, tapi rasanya Hong Kong. Okay, so dalam kotak ni, aku dah buka lah kotak ni sebenarnya. So tapi dah buat test shot dulu kan. So dah ada dalam packaging sangat. So saya tunjuk packaging dia. Gitu. Alright, ni kamera dia dalam versi Moonrock. Warna apa? Warna bulan kat bawah kan. So apa yang aku order from $119 USD lah. So apa yang kita dapat ialah of course kamera. And then kita dapat free, taklah free, bayar juga Black Mist warna betul. So boleh just screw in macam ni. And then ni dia punya instruction. So penting instruction ni sebenarnya sebab butang-butang belakang dia ni pelik tak pakai dia. Instruction ni kena baca. Okay, dapat free 2 knot extra. Okay, warna hijau dan warna silver lah. So the original kan free wrap. So ada extra hijau dengan silver, boleh tukar ikut cita rasa sendiri. Okay, ada 2 stiker Rewind-Pix. And then ada apa, screw driver kecil. So yang ni korang boleh guna untuk access bottom part lah. Yang rosak sudah ada SD card micro SD dengan reset button lah. So micro SD yang diberi bersaiz 4GB je. Lain macam dia punya gerekut dia tak nak bagi 16. Paling bodoh pun 8 lah. 4GB je dia bagi, tapi tak apa. Gambar dia pun saiz kecil je. So 4GB pun sebenarnya okey je. Like mana-mana je gambar kau nak ambil kan. And then the last one, bagi strap free lah. Strap ni aku tak pakai sebab aku suka kamera datang dengan strap. Bit pelik strap dia, tapi aku tak kisah kan. So kalau aku nak strap ni baru je. Okay, and let's get on with the camera ni. Kalau kita simpan jap stiker ni untuk nampak ke dahi. So Rewind-Pix ni cuba untuk menghidupkan balik filem fotografi dekat plastik lens lah. Macam kita tahu banyak kamera Kodak yang latest ni lah, Kodak H35, Kodak F. So banyak diorang jual mainan, kamera mainan ni lah. Apa yang aku panggil kamera mainan lah. So dia sebenarnya plastik lens je depan ni. So plastik lens ni dapat create vibe tahun 2000, tahun 1990. So apa, time tu disposable camera tengah famous. So gambar-gambar dia macam ni. Tengok. Tapi apa yang buat problem zaman ni, bila berpakai kamera plastik lens ni, dia pakai filem juga. So maybe korang boleh jumpa Kodak Ekta H35 tu baru murah je, like berapa, 100, 120. Tapi sebab korang kena develop filem, so kita orang macam problem lah nak tiap kali habis 36 shot ke 72 shot kena hantar ke kedai. Antara kedai kita orang selalu guna kedai Darkroom 8 lah. Darkroom 88 tu rasanya. Okay, so itu promote kedai tu je. Function kedai ni, kalau korang nak develop filem, ada filem murah. And korang hantar pagi, tengah hari dah dapat gambar lah. So memang dia bantu acid tu laju. Alright, tapi back to this camera. So kamera ni digital tapi ambil gambar macam filem. Tu yang penting. So dia cara dia fungsi lah ni. So sama je dia kamera filem dulu ni, ada knob boleh pusing je ni kan. Okay, so bila dah buka ni dia punya wifi ni, so korang connect wifi ni, tutup mobile data. So baru senang nak pakai lah. And then ni app dia, download kat App Store je, Play Store ada kat app ni. So once dah connect, dia tunjuk lah battery percent semua. Sama macam filem biasa. So korang kena load filem, tapi dia ada je memori 4GB. So kalau korang ambil gambar berterusan pun tak ada masalah. So yang ni just untuk korang punya filem stok. So kat sini korang boleh nampak lah filem stok. Ada banyak. So macam filem ada. So antara problem app ni aku rasa ialah yang boleh improve ialah yang gambar filem ni, instead of dia letak nama dengan apa logo filem ni, letak je lah gambar yang menunjukkan profile color benda tu.
So orang senang sikit nak pilih. Ini tak ada letak sini kan. So maybe in the future dia boleh improve sikit. Alright, so macam ni aku pilih first ni korang tukar lah. Maybe aku tukar jadi Blue Sketch ni, VS200 ni maybe aku tukar jadi C41 ataupun Black and White IR infrared. So ni semua filter yang ada. So korang pergi kamera pula, load film. So nampak 3 filem ni terus masuk load film. So once filem dah load, baru korang boleh shoot pakai filter tadi. So nampak ada 36 shots remaining. Okay, so after dah load, korang disconnect wifi ni, and then korang disconnect ni, hold je button. Alright, so dah jadi 3 filem tadi tu akan ada dekat button ni lah, C1, C2, C3. So korang tukar C1 tadi Blue Sketch, C2 tadi Fuji Display, and C3 tadi Black and White infrared. Macam tu. So once dah ready, korang just ketik, siap gambar. So next gambar korang just kena white ni lah. Gimmicky sikit bagi aku, menyusahkan, tapi seronok lah. Ada rasa tactile sikit lah gitu. Okay, apa yang aku perasan pasal kamera ni ialah shutter light lah. So belakang ni ada lampu LED kecil je. Okay, lampu kecil ni je. So bila korang ambil gambar, lepas dah tekan shutter ni, contoh tekan shutter kan, dia akan clip. So kau kena tunggu kelip dia habis dulu, baru boleh gerakkan kamera tu lah. Contohnya ni yang aku buat kan. Okay, 1, 2, 3. Yang kau ambil 1, 2, 3 kelip, baru korang gerak kan. Jangan tekan terus gerak. Okay, tu lah tips and tricks yang aku belajar lepas minggu dah pakai kamera ni.